Abang, daging korban ni kita boleh makan sendiri atau semua kena bagi pada orang miskin? Boleh. Memang bagus kalau kita makan sikit, terasa sikit. Tapi selebihnya tu kena bagi kepada orang miskin lah. Sebenarnya 1/3 bahagian untuk kita, 1/3 bahagian untuk orang miskin, 1/3 bahagian lagi untuk hadiah kepada orang kaya ke ataupun orang bukan Islam. Hah? Orang bukan Islam pun boleh makan? Keutamaannya kepada orang Islam lah, sebab korban tu ibadah kita. Tapi kalau orang bukan Islam tu macam jiran kita, sebelah kita, boleh bagi. Atau kalau lah keluarga Angelina datang rumah, masa kita tengah buat makan korban kan, dia boleh makan sama.